Oh, dia gantung di tu dia tengok naik tadi. Ya, Dek. Oh, dah. Eri. Kepak. Punya memang ni. Cik Mi, lengah pegang ni tak sini. Nanti ada. Kita dengar boleh faham tak? Andai hari Dia lengan panjang Muslimin. Kok mah? Muslimah. Nak kayu ku bagi lah kayu. Kok mah? Oh, itu ku pakai tu. Oh, betul. Kayu tu. Okey, ni adalah dia punya ni ya. Untuk parameter dia tadi. Ni auto pump 100% kalau kita buat 50 ya. Atau 60 pun boleh. Pump dia 100%. Okey, flying speed. Speed berapa be? Kalau elok 3, 4 boleh. Kita try slow dulu. 4 dulu 4.5. Okey, radar on, radar altitude ketinggian 3 meter. 3,5 meter. Kita tinggi sikit. Weh. Cross turn on. Outlet mission. Okey, ini yang untuk slide ni. Jangan slide dulu. Kita arm je dulu. Jangan slide dulu. Take off lagi kita boleh ubah. Boleh. Kita boleh ubah. IMU normal, compass normal, GPS good. Okey, boleh proceed dah. So, clear. Clear. Okey. Lagi. Ini dalam mode manual. Kita nak test kekuatan. Kenapa? Sebab kita kunci. So masuk auto. Attitude. Buat content ni. Okey, lagi. Bawah. Sana pecah dua grup apa? Pecah. Okey. Arm. Okey, ground test dulu. Depan. Ground test ni kita tengok dia jalan ke tak. Dia ikut. Belakang. Okey, ground test. Kiri. Ground test. Ke kan. Okey. Start balik. Arm. Take off. Ini 3.5 tu kan, takut langgar tu. Sampai sebatas. Tak habis air. Habis. Tak sampai sebatas.
Kan